depan. Lane yang ke sampai ujung, sampai ujung. Okey. Okey. Stay. Okey, stay. Di Dewan Dagang Negeri N41 Balingyang beserta masyarakat, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Saya dapat bersama-sama dengan warga Mukah dan juga para pelancong yang datang di Mukah kerana dapat menyaksikan majlis regata Mukah pada tahun ini. Sebenarnya saya dipinta untuk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Semarahan pada hari ini, dan saya negotiate, saya kata saya mau ke Mukah daripada Semarahan. Saya mengucap tahniah dan syabas kepada jawatankuasa dan masyarakat di Mukah kerana dapat menjayakan kemasya regata di Sungai Mukah ini. Tahniah dan syabas kepada tuan-tuan sekalian. Saya ingin nak berkongsi sedikit sebanyak pencapaian pelancongan kita. Di Mukah ini kita ada satu tamasya yang istimewa yang telah kita promosikan di seluruh dunia, iaitu Kaul. Kaul telah mendapat sambutan yang begitu baik, bukan saja dalam negara tetapi juga di luar negara. Dan sudah tentu kalau kita adakan regata ini menjadi satu lagi event atau tamasya yang boleh mendukung pembangunan pelancongan di daerah ataupun di bahagian Mukah ini. Dua tempat yang telah kita kena pasti yang kita akan promosikan sehebatnya selain daripada kawasan-kawasan yang lain, iaitu Mukah ini dan juga Belawai. Kerana Belawai mempunyai satu pantai yang begitu menarik dan mempunyai budaya yang boleh memberikan satu tarikan kepada pelancong kita, maka kita telah akan menaik taraf pantai Belawai dengan sokongan daripada budaya yang terdapat di kawasan tersebut. Bukan makna Matu Daro tidak diambil kira, tetapi Matu Daro dan kampung-kampung sekitarnya menjadi hinterland kepada anchor event yang kita bangunkan di Mukah dan juga di Belawai. Belawai dengan Sibu hanya lebih kurang 1 jam lebih, dan bermakna pintu masuknya adalah di Sibu, dan di Mukah pula kita naik taraf lapangan terbang kita. Ini dapat membolehkan ATR, iaitu kapal terbang yang lebih besar, pesawat yang lebih besar untuk membawa para pelancong ke Mukah ini. Inilah satu-satunya pendekatan yang kita nak bangunkan di Mukah dari sudut pelancongan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin nak berkongsi bahawa pada bulan September ini, daripada Januari hingga September, Sarawak telah menerima 3.4 juta pelancong ke Sarawak. 3.4 million turis yang telah datang ke Sarawak, dan mereka telah berbelanja 7.8 bilion ringgit kepada ekonomi kita. Dan saya telah memberi target kepada semua orang yang berkecimpung dalam pelancongan ini, bahawa pada bulan Disember tahun ini kita mesti mempunyai target 5 juta pelancong. Dan yang increase ini adalah medical tourist
Kerana banyak orang yang sakit-sakit ini datang ke Sarawak. Nampaknya perkhidmatan para doktor kita adalah terkemuka di Sarawak ini, dan mereka telah dapat menarik para pelancong yang mendapat treatment ataupun perubatan di Sarawak ini, dan ini telah meningkat 20% pada tahun ini. Dan apa yang hendak kita jalankan ialah apabila mendapat 5 juta, kita jangkakan bahawa perbelanjaan mereka dalam ekonomi negeri lebih daripada 10 bilion ringgit. Tahun lepas target kita 4.5 bilion, tetapi akhirnya kita menerima 4.8 juta pelancong, tambah 300,000. Ini adalah satu perkembangan yang baik, dan saya rasakan bahawa banyak lagi produk kita yang boleh kita promosikan, dan dia akan menjadi tarikan yang baik kepada para pelancong. Untuk Mukah ini kita ada pembangunan jangka panjang. Kerana saya dengan Datuk Awang Tengah baru saja balik daripada negara Jerman minggu lepas. Dan di Berlin, sebuah bandaraya di negara Jerman, kita ada pusat apa yang disebut sebagai Tropical Paradise yang diletak di negeri Jerman. Apa yang ada dalam kawasan tersebut ialah rumah panjang dan juga tarikan alam semula jati yang ada di Sarawak dan Sabah. Termasuklah makanan asli kita, termasuk umai. Umai dah ada di negeri Jerman dah. Ia dah dipromosikan dalam Tropical Paradise. Jadi bermakna apabila mereka melawat di Berlin dalam Tropical Paradise, kita akan linkkan, kita akan hubungkan dengan kawasan yang benar-benar mempunyai budaya dan makanan tersebut, termasuklah Mukah. And therefore we will promote Mukah in Europe, for the European to come over to Mukah because of our strength in ecotourism. Kita adalah kawasan yang terbaik dari sudut budaya dan juga alam semula jadi. Kerana kini tu banyak juga orang muda nak cari klip-klip, iaitu binatang yang keluar api. Kerana saintis kini tu nya buat analisa elektrod. Elektrod ini yang boleh membakar. Dan kita nak badah dengan sidaknya sebelum kita mari kami Mukah dah ada klip-klip yang membakar. Jadi tuan-tuan, inilah yang kita nak promosikan. Dan sudah tentu dari sudut makanan dan juga alam semula jadi, ia menjadi satu tarikan yang besar kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, dari sudut sosio budaya pula, Mukah mempunyai tarikan seperti juga di kawasan pertengahan Sarawak ini. Dan sudah tentu pembangunan skor akan memberi implikasi kepada tarikan-tarikan pelancongan yang terdapat di negeri kita. Tapi Mukah mempunyai tarikan yang semula jadi, iaitu budaya dan juga alam semula jadi. Jadi ini akan kita, we have to be creative lah dari sudut bagaimana kita hendak mewujudkan produk-produk tarikan ini. Saya dan rakan saya, termasuklah wakil rakyat di sini, akan terus berusaha untuk mempromosikan secara kreatif apa yang terdapat di Mukah ini. Sudah tentu regata ini adalah satu-satunya event yang boleh kita ketengahkan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mempunyai cara baru untuk mengadakan regata ini. Selalunya kita ada regata Sarawak, regata yang agak besar sedikit. Kita adakan bulan September. Tahun 2016 kita tukar daripada bulan September kepada bulan November.
ini membolehkan regata bahagian diadakan sebelum itu, yaitu kalau Mukah diadakan mungkin bulan Ogos, September ataupun Oktober. Begitu juga dengan Samarahan. Minggu lepas saya di Kampung Tamirat, yaitu regata di Samarahan. Dan di bahagian pula dia ada regata kecil-kecilan di antara mereka. Dan akhirnya yang menjadi champion ini akan kita bawa ke Kuching untuk bertanding dengan champion-champion yang lain. Ini adalah pendekatan yang baru. Dan keduanya, kita juga membawa tim pasukan daripada negara Brunei Darussalam dan juga Kalimantan serta Sabah untuk sama-sama bersaing dalam regata kita. Jadi regata kita akan menjadi Pen Borneo Regata. Ini pendekatan baru kita, dan insya-Allah saya sih tahulah, saya jadi wakil rakyat lagi nak election. Kalau saya masih lagi menjaga pelancongan di bawah pimpinan Datuk Tinggi Adenan, kita akan ubahkan industri ekonomi kita dengan meletakkan perkhidmatan, iaitu services industri, sebagai tarikan yang akan menyumbang kepada pembangunan ekonomi di seluruh negeri kita. Dan ini terpaksa kita laksanakan dengan kaedah-kaedah yang baru, new approaches, menggunakan teknologi, dan juga kita adakan secara yang meluas untuk perkhidmatan kita. Akhirnya saya nak sebutkan di sini bahawa industri pelancongan ini memberi banyak nikmat kepada rakyat jelata. Pertamanya, kalau banyak pelancong, banyak yang makan di restoran, dan dia belanja. Orang pelancong tu saya ada kira-kira gohetnya aja, kerana dia datang mesti buat duit. Apabila dia buat duit, dia akan belanja. Dan bagi kita Sarawak, kalau dia banyak makan, maknanya ikan kita, sayur kita semua akan menjadi bahan yang digunakan dalam macam kitchen kita tadi lah. Ini satunya. Kedua, daripada lapangan terbang, taksi akan mendapat manfaat. Kerana banyak pelancong, banyak yang menggunakan taksi. Ketiga, mereka memberikan kraft tangan, hasil-hasil budaya kita. Saya berterus terang di sini bahawa Kuala Rajang yang mengeluarkan kain kita, iaitu kain songket, tidak cukup pengeluarannya kerana banyak orang nak beli. Akhirnya there's a long list of buyers who want to buy kain songket Kuala Rajang. Si cukup pengeluarannya. Bermakna kalau si cukup, jual dalam US dollar. Kerana pelancong kita ni dia guna US dollar. Apabila US dollar, kita tahu harga RM1 US dollar jadi RM4 duit kita lah. Kalau nya naik, untung sikit lah. Bermakna dari sudut kraft tangan kita akan meningkat. Dan juga pusat-pusat peranian kita, iaitu resort kita akan penuh. Ini akan memberi pekerjaan kepada rakyat kita dari sudut industri hospitality. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya dan rakan-rakan akan terus berusaha untuk mencari kaedah baru, cara-cara baru untuk kita memasarkan budaya kita dan juga alam semula jadi kita. Dan kita menyokong usaha Ketua Menteri yang tidak mau hutan kita ditebang sewenang-wenangnya. Kerana hutan kita adalah aset, iaitu treasure of our state, and we must protect at all cost. Kerana ini menjadi tarikan. Tak ada dalam dunia yang mempunyai hutan hujan yang mempunyai history yang begitu panjang. Saya betul terang bahawa saya dengan rakan saya buat datang daripada Argentina bulan lepas. Argentina mempunyai tropical forest dengan Brazil, but ours is better than them. Jadi kita mesti pertahankan.
iaitu hutan kita dan national park kita mestilah kita isytiharkan sebanyak-banyaknya. Tuan-tuan daripada, minta maaf Datuk Seruduk dari situ, kita gunakan industri timber kita daripada planted forest. Natural forest kita tahankan kerana tu mengambil duit juga. Orang guide kita dapat juga pendapatan daripada usaha tersebut. Sebab itu pendekatan kerjaan kita di bawah Datuk Tinggi Denan, kita nak mempertahankan alam semula jadi dan kita kaitkan dengan budaya. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya saya ucap tahniah kepada Wang Mukah kena mengadakan regata. Saya difahamkan di Datuk Leo dah 10 tahun dah saya ada regata. Jadi saya dah Datuk Leo, go ahead Raja Leo, kelakkan cari duit kena naikah untuk adakan regata tu. Alhamdulillah hari ini telah kita buktikan kita ada regata ini. Jadi untuk tahunan saya serah kepada jawatan kuasa, sama ada tahunan ataupun tiap-tiap 2 tahun sekali. Ia tu pulang pada kita, dan saya telah berbincang sedikit dengan Datuk Seruduk. Kita ada corporate contribution lah daripada syarikat-syarikat NGO yang lain, dan saya boleh katakan sini kita akan beri 1 to 1. Maknanya kalau you dapat 100, I put another 100. Jadi 200,000 untuk kita mengadakan regata ini. Saya tahu regata ini makan belanja yang besar, tetapi kalau kita ada gandingan kena dari sudut falsafahnya, regata ini adalah satu kerjasama keharmonian di antara satu sama lain ke arah kecemerlangan. Orang dalam perkawut ya semua ada. Iban ada, Berdayuh ada, Melanau ada, Melayu ada. Yang berkawut kayuh dalam satu perahu, dan mereka dengan ridam yang sama. Kalau si ridam sama, belanggar, kelam. Tapi ridam mesti sama. Ini membuktikan keharmonian dan kita menuju ke arah kecemerlangan, yaitu satu arah yang baik. Ini falsafah regata kita, dan ia menjadi budaya di kalangan masyarakat kita. Okay.